Bayangkan ada sebuah bandar yang mempunyai sejarah tersendiri tapi tidak lupa akan kemajuan masa depannya. Vlog kali ini aku akan ke Taiwan selama 3 hari 2 malam, pergi ke tempat-tempat yang ramai sangat orang lawati. Aku tiba di Taiwan International Airport pada jam 2.30 petang. Saya tekan immigration, keluar ambil speed train dan terus ke hotel. Tak jauh pun daripada main station dia untuk ke hotel. Sekarang ni aku dah keluar. Aku nak pergi cari makan dulu. Dah siap check in. Untuk cari makan, kita akan pusing ke area Ximending. Okay. Oh, 6.30 gelap lah. Inilah hotel yang aku duduk untuk 2 malam. Street box murah untuk 2 malam, hanya 200 lebih. Tapi bilik ayak lain, bilik mandi lain. Dia macam main dom. Satu bilik ada 2 orang boleh duduk. Tapi dia punya bilik kecil yang Robi. Sekarang ni aku nak kena pusing cari dia makan dulu. Taipei ni dia punya tempatnya agak padat. Lepas tu sesak jugalah dengan orang ramai. Then sekarang ni aku nak pergi Ximending dulu cari makan. Sebab sini nak dapat makanan halal agak susah juga. Kita cuba. Dari hotel nak ke Ximending tak jauh pun, dalam 500 meter je. Tak perlu ambil public transport, cukup dengan jalan kaki je. Ya, sekarang ni aku dah berhenti kedai makan dekat area sini juga, Ximending. Macam beef dia. Sepuluhnya aku tutup, tapi alhamdulillah buka. So rezeki kami untuk makan daripada pagi. Semalam tak makan, sekarang baru nak makan. Kita makan dulu, lepas tu baru kita pergi ke tempat lain pula, okay? Oh dia, tengok panas-panas lagi dia punya ni. Ni dia punya orang panggil tarikan dekat sini. Dia punya main course makan dia. So jangan tunggu masa kita makan tu. Dah lapar ni. Bismillah. Untuk portion dan harga memang berbaloi dan kedai dia nama Lau Chang Muslim Beef Noodle. Jangan lupa singgah kalau datang ke Taipei. Buka daripada pukul 11 sampai 7.30 petang. Tutup hari Isnin. Alhamdulillah kami dah selesai makan. Tadi tak mau buang masa sebab sekarang pun dah pukul 6 kat pukul 7. Kita gerak terus pergi ke Ximending Walking Street. Okay, dekat dia punya night market. Kat situ dia punya market dia pun cakap besar lah, dengan macam-macam ada barang jual, ada macam-macam barang ada. Dalam lebih kurang 7 ke 8 minit sampai. Jalan di area ni aku ternampak ada 7-Eleven, tapi dia berkonsepkan Hello Kitty. Comel. Dengan dekorasi, dia punya barang dalam pun banyak. Macam-macam jugalah ada dekat sini. Daripada segi makanan, minuman. Sekarang aku duduk di tengah-tengah area Ximending, di mana tempat yang paling sibuk dekat sini. Tapi dia punya vibe dekat sini memang bagi aku best lah. Dia mostly orang kat sini suka jalan kaki. Lepas tu dia punya trafik pun teratur. Dia punya sistem jalan pun ngam. Mana? Oh, telajak. Dia punya sistem jalan pun ngam. Lawa, nampak? Tu. Mana? Jom, tak jauh. 3 minit. Dekat.
tengah-tengah Zemeni ni ada pertunjukan. Geng ni buat pantai Pok tau. Pasal dia belik diri dia. Ramai orang. Tak relax punya orang. Kita tak tahu dia buat apa. Hari ni hari anime. Semua berpakaian anime. Macam-macam jenis ada tu. Tu. Ni ada. So apa yang diperbagai sini aku pun tak tahu. Kita relax, kita jalan-jalan. Bising. Sak lagi. Area sini semua area sak-saknya. Kita akan cuba tour Zemeni ni dalam satu malam ni. Kalau boleh. Uniqlo coming soon. Dia dalam satu lorong ni dia ada macam-macam lorong. Banyak lorong. So sini tadi tak risau lah. Okey. Dekat belakang aku ni apa dia? Iaitu benda paling famous dekat Taiwan. Zifutang. Jom kita try pergi. Dah lah, kami dah sampai. Bila lagi nak try, kita akan try Zifutang. Dia ada macam-macam menu dan macam-macam combo. Ni babi, orang tak mau babi. Orang nak ni. Zifutang ni dia cakap sedap lah. Lah. Dan satu. Kami dah dapat dah. Ini nombor dia. Nombor ni. So kena tunggu nombor je lah. Zifutang ni berasal daripada Taiwan. Ia merupakan jenama teh boba yang terkenal dan mendakwa sebagai jenama boba nombor 1 di Taiwan. Apa yang aku research, di macam-macam platform, Zifutang ni antara makanan yang halal untuk Muslim dan selamat untuk diminum. Macam mana? Inilah yang diviralkan di Zemeni. Mari kita try. Bagi aku rasa Zifutang tu biasa je, kenyai dan tak manis mana. Lebihkan pada rasa buah nyok. Mungkin dia ada campur dengan santan kot. Okey tak? Sambung berjalan ke area tengah Zemeni di mana tempat yang sangat sesak. Boleh rasa dengan vibe hipster, dengan lampu neon, dipenuhi kedai K-pop, anime, street food dan setiap malam memang penuh orang. Memang betul-betul ramai lah kat sini. Dia punya apa tu orang kat sini umum. Padahal hari ni ya bukan nak kata hari bekerja kan, tak ada pun. Dengan ada orang tertarikan dia kan, ramai orang. Sekarang ni kita akan ke depan lagi, kita pusing-pusing lagi. Baru pukul pukul 8 tak sampai Orang cakap kat sini adalah tempat yang betul untuk membeli kasut, baju, seluar yang branded. Sebab dekat sini mereka memang suka bagi diskaun kau-kau punya dan akan dapat dengan kualiti yang paling on top. Sementara ada masa lagi, aku nak pergi Taipei 101. Pusing-pusing situ malam-malam saja habis sebab awal lagi. Aku nak pergi tengok suasana malam dia dulu. Macam mana? Mansion tak mansion? Let's go. Singapore ramai ni.
Daripada stesen Ximending, ambil train ke Taipei 101. Hanya satu laluan saja, tak perlu nak tukar-tukar train. Ya, setelah lebih kurang 4 ke 5 minit, akhirnya kami dah sampai di Taipei 101. Inilah antara dia punya bangunan ikonik yang ada di sini. Aku tak mahu cerita banyak. Mari kita pusing-pusing area Taipei. Aku akan bawa hampa. Kita akan ronda-ronda dekat keliling Taipei ni. Kita tak akan naik lah. Kita cuma pusing-pusing kat sini. Bangunan ni tinggi bukan sekadar architecture, tapi simbol Taiwan yang hidup. Bila malam, lampu dia naik. Warna, ambience, vibe, semua jadi lain. Orang datang sini bukan sekadar nak tengok bangunan, tapi nak rasa suasana dia. Ada yang jogging, ambil gambar couple, lepak, keluarga, jalan slow-slow, semua relax. Tapi still rasa energi bandar dia tu. Yeah! Inilah. Kami dah pusing dah. Aku dah buat video dah untuk Taipei 101 waktu malam. Nanti kalau sempat aku buat waktu siang pula. Sebab waktu malam ni nak cari spot dia agak susah sikit. Kita try waktu siang pula. Tapi waktu malam dia lawa. Dia punya bentuk dia tu nampak memang orang cakap ikonik lah. Memang dia punya main attraction untuk siapa-siapa yang main dekat sini. Jadi aku nak balik tidur dah. Aku nak sambung esok day tu. Di mana? Esok aku akan bawa hampa. Kita pergi ni secara DIY. So kita santai. Let's go. Balik hotel. Hari kedua aku di Taipei, pagi yang indah dan ceria. Aku keluar awal sebab nak ambil angin segar daripada bandar ni. Pagi-pagi best sebab orang pun tak ramai, syok je berjalan kaki. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari kedua kita akan pergi ke Yellow Geopark, Jiufen and Shifen. Kalau sempat kita akan pergi Tioshi bus stop. Kalau tak sempat kita akan main dekat area 3 kawasan tu je. Okay. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe. Let's go. First sekali kita kena pergi Taipei Main Station untuk naik bas terus ke Yellow. Sekarang pukul 7 tepat-tepat. Dan kalau ikutkan kat sini pukul 7 orang masih tak ramai sebab mereka tak mau tidur lagi. Jom kita ke Taipei Main Station. NTU Taipei Main Station kat sini. Kalau main awal-awal ni dia benda yang paling best sebab dia tak kena beratok lah. Sebab orang tak ramai, tak kena Hanya satu stesen saja daripada NTU Hospital. Dan keluar, ambil kanan dan cari exit number 3. Terus cari Taipei Bus Station, exit nombor 3. Taipei Main Station ni memang besar sebab dia menghubungkan semua line train area Taipei. Jadi baca signboard dia supaya tak terlepas pandang. Sikit ke? Baik. Taipei Bus Station. Tu. Schedule bus kalau ikutkan pukul 7.20. Sekarang dah 7.16. Ada lagi masa 4 minit. Kalau tak sempat kita akan pergi 7.40. Nombor bus 1815. Bus station pun dah sampai. Sekarang tinggal tunggu bus je. Lebih kurang dalam 2 minit bus sampai. Lepas tu bus ni dia akan direct terus shoot pergi ke Yellow. Ya. Yeah. EST 3. Boleh ada tulis tu gate nombor 3. Lepas tu hampa keluar sikit, ambil kiri.
Nombor bas 1815 Yeliu. Ada lagi masa 1 jam setengah untuk sampai ke sana. Keluar daripada city, view dia dah slowly tukar dari bangunan tinggi jadi kawasan coastal. Semakin dekat dengan laut, angin pun dah terasa. Udara pun lagi fresh. 1 jam setengah pun dia tak akan terasa sebab view dekat sini memang cantik-cantik. Setelah lebih kurang 1 jam 40 minit, kami dah sampai di Yeliu Geopark. Kami dah jalan daripada stesen bas tu. Dia berhenti dekat stesen Yeliu ni dan menuju ke depan ni. Lebih kurang dalam 300-400 meter. Jauh juga. Tapi cantik lah dia punya vibe. Nampak macam Jepun-Jepun sikit. Vibe kat sini memang lain macam. Kereta pun tak banyak, jalan pun tak sesak. Dapat dengar bunyi ombak dan dapat tengok kapal-kapal tepi yang besar-besar sini. Mungkin dekat sini dia punya tapak pelabuhan untuk nelayan keluar di tengah laut. Asalnya lah sebab banyak sangat kapal kat sini. Mungkin dia punya sini lah port dia kot. Jom. Depan tu sikit. Tak jom mana dah. Dia tahan. Hampir 4 ke 5 minit sampai aku dekat pintu utama Yeliu Geopark ni. Ish, aku memang tak sabar nak masuk dah ni. Dah dapat dah. Tiket dia harga $120. Kita terus ke Yeliu. Thank you. Lepas settle pada bagi tiket tu, dekat laluan sini penuh dengan pokok kiri kanan. Ada view spot untuk bergambar sebelum masuk ke kawasan batu. Angin dia sejuk, bau laut clear gila. Kat sini best untuk stop kejap ambil gambar dulu sebab lighting dia cantik, natural, hijau. Sebelum kita masuk ke kawasan rock information. Finally, selamat datang ke Yeliu Geopark. Tu, ada kat sana. Hari ni alhamdulillah orang tak ramai. Jadi banyaklah spot untuk ambil gambar. Kita akan ambil gambar satu-satu. Kita pergi kat area sini dulu. Lepas tu kita pergi kat area sana. Kita jalan kaki kat tepi-tepi pantai tu. So hari ni orang tak ramai. Mantap. Mudahkan kerja. First impression aku bila nampak batu-batu ni depan mata, sumpah rasa pelik dan betul-betul mind blowing sikit. Sebab macam bukan dalam planet bumi tu. Cantik kan? Dia punya ukiran batu tu dia jadi secara semula jadi. Batu-batu dekat Yeliu ni jadi macam ni bukan sebab orang ukir, tapi sebab naturenya sendiri. Di sini laut hentam batu setiap hari, angin tiup tak berhenti, tambah pula hujan masin air laut. Berpuluh ribu tahun benda ni jadi macam artis yang slow motion. Walaupun cuaca cerah, tapi dia main angin tu kita takkan rasa panas lah. Kau tengok daripada corak-corakan itu memang dia buat, bukan buat, memang semula jadi macam ni kan. Selesai kita di bawah dekat batu ni, kita cuba naik atas tengok yang ada apa dekat atas. Tapi tengok kalau ikutkan ada guard yang jaga. Mungkin dia tak mau bagi cross border kot sebab dia ada buat siap dengan line dah. Jom. Sini pun cantik juga. Tapi dia punya batu tak banyak. Batu dia jenis kecil-kecil. Dia tak main seketul besar tu kan. Boleh dikatakan setiap sudut ada juga ukiran batu ni, memang cantik sungguh. Sekarang kita dah selesai dekat spot yang nombor 1 ni. Kita akan
pergi ke spot nombor 2 dekat tepi laut tu dulu. Lepas tu baru kita pergi ke spot nombor 3. Makin lama matahari dah naik sampai ke puncak dan panas tu kian terasa. Tapi disebabkan tempat yang cantik, tak fikir dah punya panas dah. Dengan cuaca dia makin lama makin panas. Sebab sekarang pun dah pukul 10 dah. Sambung sikit depan tu. Tugu ni adalah memperingati bagi seorang lelaki yang terkorban apabila menyelamatkan seorang budak yang lemas ketika ombak kuat di kawasan sini. Pemandangan dia dekat sini memang tenang, angin laut sejuk, asa dia masuk slow-slow memang buat kepala rasa ringan. Bunyi ombak hentam batu tak terlalu kuat tapi cukup untuk remind yang kita dekat tepi laut betul-betul, bukan artificial. Walaupun ramai pelancong lalu lalang, vibe dia langsung tak kacau. Semua orang macam naturally slow down bila sampai sini. Semua enjoy the view. Tengok batu pelik, tengok laut luas. Di tengah-tengah ramai orang kat sini. Aku pelik sebab apa ramai sangat beratok. Rupa-rupanya ni dia. Mana dia? Ni ke? Ni. Ni dia punya tarikan utama dia. Memang Yeliu punya geopark akan ambil gambar daripada sini. So kalau boleh tengok kat sini, memang ramai orang lah batak untuk ambil gambar. Sampai ke belakang. Inilah pengalaman aku hari ni dekat Yeliu Geopark. Pada aku, tempat ni worth untuk datang bukan sebab batu pelik semata-mata, tapi sebab keseluruhan vibe dia. Dari vibe momen turun bas, jalan tepi pokok, sampai ke laut terbuka batu-batu yang macam planet lain. Dekat sini aku dapat momen tenang, angin laut sejuk, ombak steady dan visual natural yang rare. Tempat ni remind kita dunia ni luas dan ada banyak benda natural yang luar biasa yang kita jarang nampak depan mata. So, kalau korang datang Taiwan, jangan skip Yeliu. Ambil masa chill, tengok detail dan rasa ambience dia. Keluar je daripada Yeliu tu, akan ada kedai yang jual souvenir, makanan dan macam-macam lagi. Aku dah jumpa dah kedai yang nak beli souvenir dan bagi aku kedai dia murah. Dia ada pre-tasting. Ni mochi halal punya. Dia pula boleh cakap Melayu tapi tak cakap tak banyak lah. Dia cuma just basic-basic je. Strawberry. Ya. Sekejap. Aku main datang sini nak jumpa kawan ni. 800. Yeah. 150 and 100 and 500 and 50. 800. Payung ada. Tengok lepas sini. Sini cakap Melayu tengok. Demi tarikan kan sini boleh cakap Melayu. Dah habis kami lepak dekat Yeliu. Sekarang nak pergi ke tempat asal balik, bus stop tadi. Bus stop Yeliu untuk ambil bas pergi ke Tiaoshi Coast. Daripada sini lebih kurang dalam 30 minit macam tu kalau naik bas. Kali ni 30 minit tak akan terasa. Sebab bayangkan laluan dia lalu tepi-tepi pantai. Bagi aku memang betul-betul cantik. Finally, lepas 30 minit akhirnya kami dah sampai di Tiaoshi bus stop. Antara benda yang paling famous kat sini bus stop Tiaoshi ni. Okay, aku dah tanya dah orang yang kat sini. Dia cakap nak naik atas tu dia kafe, so kena beli ayak. Jom kita beli. Belilah ayak. Ayak masak tak apa, janji beli ayak kan. Okay. Jom. Ni dia kafe dia. Kita kena beli kat sini lah. Masuk sini beli ayak, lepas tu baru boleh duduk. Kalau tidak tak beli ayak tak boleh duduk. Inilah sebab aku sanggup naik ke kafe ni. Dapat ambil video yang sangat cantik berlatar belakangkan laut yang cerah dan sangat tenang. Dah settle ambil gambar dekat Tiaoshi tu. Nasib baik aku sempat. Kau tengok foto. Oh, nasib baik sempat. Kalau dok tadi tak jadilah video. Macam mana? Dah sampai di depan mata? Tidak tengok dalam TikTok lah.
dah cukup rehat di Jiaoxi. Sekarang menuju ke Jufen Old Street. Jufen tu dia kena main awal. Dia tak boleh pergi selepas pukul 8. Sebab kalau selepas pukul 8 kebanyakan kedai dah tutup dah. Jadi kami main awal sikit. Lepas settle dekat Jufen baru pergi ke Shifen. Sekarang menuju ke Kelung Bus Station untuk tukar bas. Perjalanan lama juga lah, dekat 2 jam juga. Macam nak jauh kan, tapi itu paling jimat. Ok, dah sampai dekat Kelung Transit Station. Kita ambil bas yang kedua pula. Kita kena ambil bas nombor 788. Kena tunggu sini. Tapi yang ni tengok ramai yang 788 ni. Sebab kita ada lagi satu bas untuk transit. Laluan nak ke Jufen ni ialah bukit-bukit. So memang cantik lah sebab boleh nampak hijau-hijau pokok. Kira-kira hampir 2 jam selamat sampai di Jufen Old Street. Dia tinggal kami kat depan tu. Lepas tu kita kena jalan kaki naik kat sini. Lepas tu ada satu lorong tu, lorong Jufen. Sini aku baru tahu yang kata tempat dia memang cukup sesak. Bayangkanlah, tengok dua ni ada 2 line je. Lepas tu dekat atas tu nak kena punong sila ekor. Dan dia punya jam. Tahan. Ni pun ramai-ramai ni semua nak pergi ke sana lah ni. Nak pergi ke Jufen. Selamat datang ke viewpoint Jufen Old Street. Memang cukup cantik, tenang, relax. Boleh nampak dekat situ laut lah, bukit-bukit dekat sini. Bagi aku, ya, not bad bila datang sini. Boleh dah dengan 2 jam daripada sana main sini. Kita masuk dah kecil je. Dan bila masuk tu, kiri kanan tu ada jual makanan. Ada jual zifutang, ada jual ayak jus, kopi-kopi pun, souvenir ada juga tapi tak banyak. Kalau hampa nak mai waktu dia buka ni, mai sebelum pukul 8. Sebab pukul 8 dia dah tutup lah. Banyak craft tangan. Baik dia macam kat Yunan ni. Memang betul-betul meriah lah kat sini. Boleh dikatakan macam-macam ada. Tu tak sampai dekat dia pun punya tempat lagi hotspot dah. Kalau sampai ke hotspot dah tak salah ramai-ramai dah. Apa yang ni pun dah ramai dah. Lalu-lalu aku ternampak kedai aiskrim ni. Bagi aku nampak macam menarik dan antara kedai halal di Jufen. Okay, aku dah jumpa dah makanan yang sedap dekat sini, halal, aiskrim peanut. Aku try satu dulu. First bite dia memang lain. Kulit popiah dia lembut nipis. Lepas tu dapat crunch manis dari peanut candy yang depa shift tadi depan-depan. Campur dengan aiskrim, dia jadi sejuk, creamy tapi ada tekstur garing. Okay, yang mana nak try aiskrim kacang ni? Ada dekat Taiwan. Mari try sini. Dekat Jufen Old Street. Okay? Kita sambung jalan. Let's go. Besar juga tempat ni walaupun tengok daripada luar tu kecil je. Jenis street dia memang masuk ke dalam dan ada tangga di setiap penjuru. Memang luas tempat dia, kalau nak explore untuk 2 jam pun belum tentu cukup. Misi aku ke sini untuk cari tempat viral iaitu bangunan lama yang dihiasi dengan lampu latin dan pokok di setiap tingkap. Setelah 5 minit ke 10 minit akhirnya kami dah jumpa. Tu dia. Yang ni je. Dia punya tarikan. Ni tarikan dia. Tu. Tak, aku nak tunjuk macam mana dia punya gambar. Bergambar dekat sini memang cantik tapi orang ramai. Jadi tips dia untuk ambil gambar, buat kerah pala. Kalau tak, memang sampai ke sudah lah takkan dapat. Selesai aku explore di Jufen Old Street. Bagi aku ini pengalaman yang best. Di sini dapat rasa vibe-vibe macam orang dulu dari segi reka bentuk dan lampu di sini. Daripada Jufen, aku sekarang dah sampai dekat Jufen train station. So daripada sini kita turun, kita ambil local train pergi terus ke Jufen punya train tu. Jadi
keluar pada tu kita jalan kaki. So next destination Chiffen Old Street. Kita pergi tengok apa? Apa panggil tu? Latin apa yang apa dah Tanglong apa dah. Kita pergi tengok yang tu. Okey. Sekarang tunggu train dalam pukul 6.30. Baru pukul 6 lagi setengah jalan lagi. Okey. Kita pergi naik train. Station dah. Kat sini. Jadinya apa masuk, tag. Lepas tu pergi platform 3. Okey. Jom. Dia punya tiket tu ada dua pilihan, antara tap EasyCard ataupun just beli tiket dekat situ. Harga dia $58. So, 4836 633. Train pun dah sampai. Sudah duduk kat sini. Dia punya train ni klasik lah. Cantik. Lepas tu orang pun tak ramai. Aircon sejuk. Memang punchill. Jumpa dekat Chiffen nanti. Lebih kurang 30 minit, aku pun dah sampai dekat Chiffen Station. Masuk dekat atas tu, tag dan terus ke Chiffen Old Street. Aku diingatkan Chiffen saja tutup ke 8. Rupanya Chiffen pun sama. Tutup ke 8 juga. Dia tak ada apa dah kami main. Kosong. Aduh, tak ada rezeki kami. Duk target tadi, duk buat dekat Chiffen. Sebab Chiffen ada. Ni apalah, kita main bagi ada je lah. Ada jugalah beberapa kedai yang buka dan offer aku untuk try Sky Latin ni. What colour? Egg colour. One colour 200. Tu, itu dah terbang dah tu. Kedai dekat sini yang jual souvenir kebanyakan dia memang bertemakan Latin dan cantik. Comel je, kecil-kecil warna-warni pula tu. Memang nampak meriah sungguh. Disebabkan banyak kedai yang dah tutup, jadi orang pun tak ramai lah dekat sini. Bolehlah tengok anti ni lepas dia punya Latin. 今天我要这个哦， Boleh lah, dah lepas. 来的给你哦，莫再把它给带。 Mostly semua dah tutup, tinggal 1, 2, 3 kedai lah. 3 kedai semua yang berkaitan dengan tulis Latin tu. Kedai lain semua dah bungkus buang. Mereka kalau ikutkan kena buat sampai pukul 10 baru betul. Ni dia buat sampai pasal ni, lepas tu tak ada dah. Jom, aku tak mau buang masa. Terus tu ya, balik kita ke Taipei City. Lebih banyak dia pula. Okay, let's go. Nak balik Taipei pun sama juga, ambil train daripada Ruftang dan terus ke Taipei, lebih kurang dalam sejam setengah untuk sampai. Alhamdulillah, akhirnya satu hari settle semua, kita dah cover daripada Yehliu, Jiuxi, Chiffen dengan Chiffen. Sekarang aku dah dekat main station dia, Taipei, untuk ambil pergi ke line merah cari makan dekat ayam goreng apa entah. Saya aku tunjuk. Okay. Turun pada stesen. Turun. Berapa minit ni? Tak jauh. Bapaknya pasal jalan pun tak apa. Lagi jimat. Jalan pun ada best dia juga. Dapat tengok view kat sini. Kafe-kafe duduk sini. Jumpa. Ni dia Fried Chicken Master. Okay. Banyak juga pilihan. Aku ambil nasi. Sebab hari ni sehari aku tak sentuh pun nasi. Dekat area sini ada juga makanan lain, tapi mostly yang tak halal lah. So sanggup jalan jauh daripada sana. Sama tak nak makan ni sebab kedai lain dah tutup lah. Okay, kita makan dulu lah. Banyak menu dia. Macam menu ada. So, jangan risau. Sini ada certified halal.
So jangan ragu-ragu. Boleh makan, kita makan. Dia pula tutup pukul 2.30 pagi. Buka pukul 4, tutup 2.30 pagi. Jadinya tak kalut lah kalau nak main makan kat sini. Oh, makanan. Alhamdulillah boleh juga makan. Oh, setelah 1 hari cari makan tak jumpa-jumpa. 24 jam lah. 24 jam. 24 jam cari makan tak jumpa. Akhirnya kami jumpa juga makanan. Sedap makanan dia dengan portion besar. Memang puas hati kalau makan tepi jalan pula. Memang rasa dia punya vibe tu. Siapa-siapa yang lapar malam-malam tu bolehlah singgah dekat sini. Cuma dia jauh sikit lah daripada area Zibending. Kalau ikutkan kami dah selesai makan and then kami nak balik. Tapi bila jalan dekat sini tiba-tiba kami jumpa satu night market. Kami search then night market tu nama dia Lijiang Night Market. So oleh kerana rindu dekat Lijiang punya tempat, mari kita try masuk apa yang ada. Okay? Bye-bye. Lijiang. Rindu nak pilih Lijiang, kita masuk market dia. Dia punya market pun panjang sampai ke depan. And then kiri kanan pun masih meriah lagi. Lampu-lampu kedai ni semua cerah. Orang jalan kaki kiri kanan, bunyi sizzling, makanan tengah masak, bau grill dan street food yang memang kuat. Di setiap lorong ada something. Ada minuman lokal, ada snack unik, ada game dan ada barang souvenir. Yang best dia, walaupun meriah tapi still rasa selesa. Tak crowded. Orang relax, lepak, makan slow-slow, enjoy moment. Lijiang Night Market ni memang tempat untuk rasa culture malam Taiwan dalam bentuk makanan, warna dan suara. Oh. Home. Oh. Weh, dekat Lijiang Night Market ni macam-macam ada. Hampa nak main game pun ada. Hampa nak beli makanan pun boleh, baju pun boleh, kasut pun boleh. Halal? Bawah pun aku tengok fresh-fresh lagi. Tu smoothie ada. Sini dia main bahagian makanan dah. Macam yang belakang tadi tu, bahagian baju-baju apa semua. Kita dah hampir kepada penamat dia. Penamat Lijiang Night Market. Dah bagi aku shock. Macam-macam ada. Walaupun dia hanya satu baris saja, tapi ya, macam-macam dia dapat sini. Kita back shop. Oi. Oh, depa kita geri bang, Biasa long hair. Oi. Dia ambil gambar. Alhamdulillah untuk hari kedua kita dah settle semua. Dan nantikan esok aku nak bawa lagi pusing dekat area sini. Aku nak main pula area sini. Ada lagi satu tempat aku tak pi. Banyak lagi tempat. Ada 2-3 tempat lagi aku tak pi. Aku nak bawa kalau sempat. Okay, kita jumpa esok. Bye bye. Assalamualaikum. Hari ini hari ketiga, iaitu hari lah aku di Taiwan. Aku akan pergi lagi satu tempat, di mana tempat ni kalau tak pergi, ibarat macam tak lengkap lah. Apa tu destinasi ke Taiwan. Aku akan tunjuk apa tempat tu. Tak jauh pada sini, satu stesen je akan sampai ke destinasi tu. Okay, let's go. Jom. Berada di tengah-tengah dataran yang paling ikonik, mempunyai 1001 sejarah dekat sini. Walaupun di tengah-tengah bandar
yang agak susah dan pesat dengan pembangunan, tapi dia tak lupa pasal sejarah dia, pasal pemimpin dia. Jadi selamat datang ke CKS Memorial Hall. Is it for just today or 1 month? One time? One time per year. One time per year? Yeah, every year we will hold this activity. Oh, okay. Then there's an introduction, you can go there. There's some people who can introduce this Falun Gong to you. Have you ever heard this Falun Dafa School? This is kind of Hari ni adalah hari mengenang jasa. Ada ibarat macam tu lah, mengenang jasa. Dan setiap baju-baju mereka ni ada baju merah, biru, kuning, dia ada melambangkan dia punya menang jasa sendiri. Setiap baju tu lah orang cakap. Setahun sekali dia akan ada dia punya event ni. Orang cakap apa? Dafa Group. Jom aku bawa tour tempat-tempat dekat sini. Tapi tak terlampau detail sangat sebab hari ni ada event kan. So aku just boleh tunjuk apa yang event hari ni berlangsung. Tepi aku ni duduk tengah batok. Lepas tu setiap dia punya satu baris tu dia ada satu papan. And then dia ada tulis tulisan mereka. Aku tak faham, tapi yang lah aku faham pun dia tulis tu 61, 31. Yang tu lah. Yang tu je yang aku faham. Tempat dia memang cukup luas. Bangunan dia warna putih bersih dengan bumbung biru pekat. Di bahagian atas ada sentuhan warna merah sedikit. Color plate dia memang trademark simbolik arsitektur Taiwan. Tangga dia besar, tinggi dan luas. Macam membawa kita ke satu tempat iaitu stage sejarah. Bangunan ni dibina pada tahun 1975 bagi mengingati dia punya pemimpin pada zaman dahulu. Kerajaan telah membuat satu memorial hall bagi CKS ni, ataupun nama dia Chiang Kai-shek. Jom kita sambung tour. Aku cuba masuk ke dalam nak tengok apa yang ada. Rupanya dalam ni rasa dia terus berubah. Senang cakap, suasana lebih senyap, lebih formal. Ada patung besar Chiang Kai-shek duduk di atas kursi macam presiden pos. Hall dia tinggi, ekor dia pun lain. Orang masuk sini semua automatik slowkan suara, macam kita masuk satu dewan yang kosong. Selesai vlog kita di CKS ni, kita pergi ke lain tempat pula, lain destinasi. Mana? Di area Ximen. Okay, stay tuned. Let's go. Ini adalah tarikan di Taiwan, tapi kalau ikutkan ini bukan bangunan special apa pun, ini just theater. Orang panggil The Red House. Pementasan teater semua ada dekat belakang ni lah. Okay. Cuma hari ni mereka tak buka lah. Dan hari ni mereka ada event. Event apa tau, tu yang mengganggu sikit laluan dekat sini. Okay, itu saja. So kita terus pusing-pusing dekat depan ni. Depan ni area Ximending. Aku ke Ximen ni sebab ada satu tarikan yang utama, iaitu Rainbow Crossing. Warnanya terang bold dan menjadi satu trademark bila datang ke Taiwan. So dah puas kita pusing-pusing dekat area Ximending dengan The Red House. Sekarang dah tiba masa untuk makan lunch. Dah 12.30 dah. Kami plan untuk makan di Angka Mas. Dia antara restoran yang halal dekat Taipei ni. Aku sekarang dah keluar dah dekat stesen Dongmeng, exit 1. Ambil kanan, kita akan lalu dekat sini Dongmeng Market. Market pasar pagi dekat Taiwan ni. Depan lagi kedai makan Uncle Ma.
Setelah 1 minit berjalan, akhirnya kami dah sampai di Angker Ma. Perut dah lapar. Jom makan. Penting halal ya. Kedai dia kecil je, ada meja 4 ke 5 macam tu. Finally, setelah menunggu dan terus menunggu, akhirnya dah sampai. Ini yang first. Sedap. Apa ni? Jom kita makan. Inilah perjalanan aku selama 3 hari 2 malam di Taiwan. Walaupun trip ni pendek, aku rasa pengalaman dia padat dan best gila. Dari vibe City Taipei sampailah coastal natural macam Yelu. Dari night market yang meriah sampai momen yang tenang tengok view laut. Semuanya bagi aku memori yang lain dari biasa. Taiwan ni bagi aku ada balance, modern, bersih, selamat. Tapi dalam masa yang sama ada culture makanan yang unik, ada scenery yang boleh buat kita rasa nak datang lagi. 3 hari 2 malam ni tak cukup untuk explore semua, tapi cukup untuk buat aku jatuh hati dekat Taiwan. Next time kalau datang lagi, confirm aku akan explore lebih dalam.